Bangun. Kiki tidur sini, Kiki. Dia faham dengan tak saling bajunya, baju yang sama pakai. Ha? Sampai macam tu sekali, sampai tak mandi ya balik. Ha? Dia takut tukar baju. Nak tukar baju pun takut. Kena kacau hantu ke mana ni? Dah sampai dengar cerita. Orang cerita apa? Dia cerita pasal dia duduk kat rumah sewa. Masa mana? Ha? Terengganu ni? Terengganu ni lah. Oh lah, cerita lama dah. Ha. Cerita lama dah sampai kamu takut macam ni. Tak tahu bila tu dah berubah ke? Ha? Tak ada dah, rumah tu kena bagar dah. Tak, sekarang lagi yang duduk. Ada orang duduk kena kacau juga ke? Ada orang lain duduk situ. Dalam 2-3 hari pun dah berhenti dah. Pindah rumah lain. Pindah terus? Tapi tak lawan. Wan lain. Dia duduk situ lama lagi balik. Wan duduk lagi lama? 2 tahun juga. Sebelum dia duduk rumah lain ke? Kat Terengganu? Dia cakap tu orang kampung cakap rumah tu memang bantu oleh orang pemuja. Orang pemuja? Ya. Macam bomoh apa semua ni pernah jadikan rumah tu. Bagi rumah. Rumah tu mesti bayar sewa murah gila. Memang murah pun dia cakap. Orang cakap rumah tu murah. Tidak daripada rumah lain. Dah tu apa kaitan dengan dapur rumah? Kiki cakap semalam. Orang cakap selalu nampak benda tu. Bilik dia dekat dapur ke? Tak. Dapur dia ada 2 tingkap. Tingkap masuk dan tingkap keluar. Kalau ada tingkap tu dia cakap dia nampak benda tu tengah diri. Pandang arah tepat. Tepat kat arah dia. Tepat kat arah dia? Benda tu apa? You know gula-gula. Oh, that's gula-gula? Dia berdiri kat situ? Dia duduk situ. Mati dia nampak lah benda tu. Orang tu dia cakap dengan family dia. Lepas tu dia nampak benda tu dia masuk dalam tingkap. Macam terbang lah benda tu. Terbang masuk? Terbang masuk tingkap. Lepas tu keluar balik tingkap lain. Macam mana lah aku fikir macam mana ni masuk. Tu yang Kiki tak nak tidur kat bilik dia. Lepas tu sebelum dia ada dengar lah ada orang berlari kat bahagian tandas. Bunyi ada orang lari. Dia tanya family dia tengah malam. Lepas tu dia cakap dengan family dia ada orang berlari dekat dapur. Cakap mana ada semua tidur nyenyak tu. Balik terus tidur bilik sini dengan baju tak salin apa semua lah kamu ni. Kiki dah ada kat Kiki duduk kat dapur ke? Kiki dah ada dapur. Bilik dia. Tingkat kat bilik dia bukan. Bukan rumah ni. Bukan tutup sepenuh ni. Ada nampak luar tu. Boleh pula ni. Still panggil apa? Still beranikan diri nak cabarkan diri. Aku ribu aku nak tengok benda tu juga. Nak tengok juga benda tu juga. Dia nak tengok? Nak dia tengok budak dia. dia bengong lah betul mitok. Dah tu abang tidur sini? Abang tidur sini? Tu lah. Tu nak sabar diri. Tu lah. Tak boleh dia bawa masuk hutan dia ni. Lepas tu satu lagi masa nak balik tu. Maila masa dah balik sekolah apa nak pergi balik kat rumah sewa dia tu. Tengah malam. Dan nak balik tu nampak lintas depan kenderaan dia. Kenderaan dia. Lintas bukan sekilas lah. Dia cakap dia lintas macam benda apa? Benda tu juga? Benda tu juga. Macam terbang lah. Benda tu dia mengacau dia. Dia kan tengah mengadap itu kan. Dalam bawah kenderaan. Benda tu lintas depan dia. Kat mana tu? Tak tahu, dia cakap patut tengah on the way balik kat rumah sewa kot. Dia lah tu kat mana? Tempat dia menyewa tu kampung apa?
Kampung apa? Kampung tu ada peringatan ikan kampung tu. Orang nak cakap kat kampung ni kan. Dia tunjuk lagi. Lalu situ dia tunjuk tempat tu. Tunjuk laluan je tapi rumah tak tunjuk lagi. Paling lama duduk kat rumah tu. Dia duduk paling lama kat situ. Sebenarnya ada je masa lain duduk rumah tu. Tu tak sampai 2-3 hari dah pindah balik rumah. Dia je tahan lama. Lepas nampak benda tu. Orang cakap selalu lah nampak benda tu tapi dia terpaksa duduk lah sebab tak tempat lain. Terpaksa duduk. Family lain tak kena kacau. Family lain ada kena kacau. Ada kan juga kacau jugalah. Ya. Assalamualaikum semua. Awal-awal lagi dah kena hidang cerita hantu. Okey, kita teruskan dengan plan hari ni. Pagi ni semua kena bersiap sedia untuk pergi bersihkan rumah. Sebelum tu, kita isi perut dulu sebelum mulakan misi. Papa cakap semua tak perlu mandi. Lepas makan, terus gerak. Pasti yang dicari tak ada. So, kan ada kat rumah. Kedai kat area rumah tu ada dah. Kat situ je selalu Haikal beli. Tak tahu kedai tu buka ke tak. Tak pun Haikal beli kat mana. Itu kena tanya dia. Okey. Biasa beli kat kedai ni sebab dia buka hari ni. Balik ni mana? Oh, lapar. Dia jadi senior. Tengoklah ke? Aku musuh kan ni. Kalau jenguk ni. Kipas ke mak. Dah tu apa panggil? Tukang nana dia. Tak obat tu. Campur. Ada apa ni? Campur ni. Tapi kalau untuk apa panggil? Apa tu dia bau kan. Aku bau kuat kan. Obat air dia tu. Air. Dia bukan apa hari tu. Dia bukan. Jadi dah dia tu. Pada awal dia nampak ada orang timbul. Air tu. Kuih lepas tu dalam tu. Tebuk tu bubur dalam. Jangan Tapi orang atas tak tahu lah. kena pakai ni mak takut masuk dalam ketuk. Bahaya. Dah balik ni dulu tak bila? Soal dia tu. Balik 2 orang je. Tak. Dah ke lah? Dah ke? Pasal. Baik. Jumpa mula esok. Okey. Kita semih ya. Okey. Berapa tebal gini lah. Berapa tebal. Apa yang tebal ni yang sama? Besar sekali ke? Besar sekali. Mungkin ada yang tertanya, plastik ini untuk apa sebenarnya? Kami guna untuk simpan barang-barang yang masih ingin disimpan. Rumah arwah mak kami dari dulu memang banyak kisahnya. Sering diserang anak-anak sampai banyak barang rosak. Tapi, satu yang kami sendiri suka nak faham, barang dalam kotak kebanyakannya rosak. Manakala yang dalam plastik pula masih elok. Sebab itu kami pilih untuk simpan dalam plastik. Terutama sekali barang kenangan seperti buku. Okey, beres plastik. Sekarang nak pergi ke rumah. Kebah, nak bersih-bersih pula. Okey, jom kita. Pakai glove. Pakai mask. Buka semua dulu tingkat-tingkat. Pemalas. Bella duduk dalam van je lah dengan Mikael. Kotor dalam rumah. Jangkit. Duduk je. Slipper tu tak bawa Bella. Tak bawa. Kotor. Tak situ. Bersih-bersih, kemas. Barang-barang makeup aku dulu. Buang. Satu je. Kosong lagi. Awak teruknya lah. Buang je lah. Buang. Ambil plastik sampah. Buang. Allah, macam-macam jumpa. Boleh ada tulang dalam ni. What happened? Oh my god. Tulang tu. Kepala dia. Kepala apa? Kucing Ikut suku kucing ni.
Banyak pegang tulang. Ew. Oh. Lah buang. Ni jap. Mama dia jumpa. Ni nama cakap. Kakak ada duit dalam ni. Buka. Tarik. Mama buka sikit. Ha? It's a score. Kadang-kadang ada duit. Okey, tak ada dah buang. Buang. Ni bukan DG my G. Buang. Where? You see that? There's a bone. Kamu buka je lah. Buka. Kalau kamu cek kalau ada duit. Tak ada duit, buang. Buang. Bagi jatuh je semua dah, bagi jatuh. Senang. Kepala tulang. Kalau tak ada lagi jumpa kepala tulang. Bagi jatuh semua je, bagi jatuh. Satu je. Oh, ni lah. Walk gua di Kita orang menjahit dulu. tu dulu. Okey dah. Tarik apa tu? Kejut aku lah. Ni. Okey dah buang. Masuk sampah. Buang? Buang. Kamu cek macam tu je. Kalau ada nampak penting ke apa-apa tanya Mama. Okay. Aduh, macam-macam jumpa dalam rumah ni. Dah hampir 5 tahun terbiar sejak kami pindah. Bukan tak nak kemas, tapi tiap kali nak buat, mesti rasa sayang nak buang. Lalas jadi macam ni Tak ada lah. buang. Hilia lagi. Oh, apa ni? Elok lagi beg tu. Sama. Tak ada buang. Cek ni. Tak jual. Oh, that splendor or what? Buang. Splendor pun. Entah macam mana perasaan sayang pada barang ni hilang macam tu je. Masa mula-mula plan nak kemas, Mama sendiri pun rasa gusar. Bolehkah aku lepaskan semua ni? Banyak kali Mama doa minta Allah buangkan rasa berat tu. Mungkin sebab doa tu, akhirnya Mama mampu buat semua. Yang dekat dapur tu sudah. Dah clear semua dah bawah. Ni kat sini ni. Ni nantong ni. Mama rasa ni bekas barang meniaga tu ni. Masak-masak dulu buat meniaga. Buka dalam. Ni dapur tadi. Betul tahu. Boleh bawa balik SP lah kot. Nak simpan barang. Susu botol lah. Susu botol Bella buang lagi nak tu. Bang. Kalau ikut sayang sangat malah. Lepas sudah buang je lah. Tutup mata. Tengok tempat ni. Tengok. Sekejap lagi nak bersihkan. InsyaAllah kalau dah bersih, nak cat balik semua ni. Boleh dah duduk setiap kali balik kampung. Tak payah nak menyewa-nyewa ni. Mana? Oh, Nanya the first. pertama. iPad pertama. iPad lah konon. Tablet pertama dia dah. Cuba kau tengok belakang. Dia nama apa dulu? Dulu saya punya Asus. Yelah Asus lah. Semua Asus ni. Mana? Pusing belakang. Tak ingat cerita nama apa. Dapat dalam tu? Ada. Allah. iPad dia tu. Dia buku apa? Yelah tu. Tab tak. Ni yang tok punya ni. Tab A ni. Buku ni. Tak tablet ni. Buku pink. Tablet Buku lain. pink siapa? Nama apa ni? Okay. Memang nama aku pun. Tapi siapa punya? Bella kot. Bella kena kat A. Wih, tablet aku. Mana Asus? Ni dua ni. Tablet mu aku dulu. Ni Asus dulu. Simpan kenangan. 100. Simpan kenangan. Cik. Jual. Minecraft tak ingat aku Minecraft Zombie Village. Sampai Lepas tu getak. yang fish ikan tu. Tu game pertama aku main. Yang ikan. Bukan. Bukan Zombie Village. Aku ingat nama game. Tak ada lah. Ada dulu nama game Zombie Village. Ada Play Store. Tak wujud lah. Lepas tu Kari sikit. Rizka tu. Dia main. Buang. Kenapa nak buang? Tenang. Buku-buku tu simpan bukan buang. Mobil Buku. saja dah tak pakai. Boleh pakai kat rumah dia ada tongkat kan? Ya. Boleh bawa letak kat rumah sana. Buat tak ni? Tak dekat van dulu. Bersih kan tak ada kena tarik likur sana. Ekal ni semua benda dia nak buang. Padahal barang tu elok lagi. Boleh guna lagi. Mentang-mentang lah bukan barang dia. Cuba kalau barang dia. Terus jadi barang kenangan. Tak boleh buang. Jom. Tangguh.
Hantar kedai print. Kita pun boleh buat sana je gambar-gambar kita. Boleh. Gambar Apa tu? AI kan betul. Bukan gambar AI. Gambar kita yang kita berjalan semua simpan dalam hard disk je. Tak sangka masih ada lagi sampel tudung Farida ni. Dulu siap print satu-satu nak budakkan customer buat pilihan. Bila jumpa balik, terus teringat usaha kami sebagai pengusaha tudung. Buku ni. Siapa ada buku ni dulu? Elok lagi buku ni. Teringat masa dulu duduk di KL, waktu tu tak tahu nak rujuk siapa. Buku ni banyak membantu, penuh dengan panduan untuk ibu dan anak. Sampai sekarang rasa sayang nak lepaskan. Kena simpan elok-elok ni. Apa Mama punya tablet Samsung tu melekat kat situ? Melekat kat sana. Masa tengah kemas, Koyen terjumpa satu sapu surat. Nasib baik dia rajin cek dulu sebelum buang. Rupanya dalam tu ada simpanan duit diorang yang Mama sorokkan. Ni antara sebab Mama kalau boleh tak nak upah sesiapa bersihkan rumah ni. Sebab Mama tahu ada barang berharga yang masih tersimpan di tempat yang Mama sendiri dan lupa kat mana Mama sorokkan. Kosong. Kamu dah ambil dah. Senyap. Ni pun dia. Ingat ni. Hotel. 6 koyen. Duit bantuan dah 6 koyen. Ada 200. Dah 6. Dah 6 koyen. Frame. Tak. Simpan. Ni saya punya. Ayo. Ya, orang punya. Betul ada lagi satu ni. Koyen. Simpan duit. Masuk USB. Simpan. Ya. Jumpa duit dia orang. Tu kata Mama simpan. Nak suruh orang datang cuci rumah, Mama tak berani. Takut dia orang jumpa. Tangan kamu kotor dah ni. Dah pegang benda dah ni. Ada nama belaka dah ni. Aika punya kosong dah tak ada. Ni Nak perang tu. Punya tu beg. apa nak pegang pemanasan. Apa? Buang. Elok lagi tu. Ya, elok lagi ni. Elok lagi. Biarlah pecah mata lah. Mana beli kat KL? Buang. Benda lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Mana beli kat KL? Pakai elektrik. Lama bila punya ni. Itu sambut-sambut deka lagi. Ada berapa? So tu. Kenapa tu? Apa? Pokok apa tu? Nak pokoknya ke? Allahu, baru perasan bila tengok balik video Haikal ni. Awaklah kamu buang macam tu je. Dah periksa belum apa yang ada kat dalam tu? Mana tahu ada rezeki yang tersembunyi. Duit ke, emas ke. Seingat Mama memang ada benda. Tapi dah terbuang. Nak buat macam mana lagi? Rezeki orang lain lah nampak gayanya. Buka beg tu. Masa chat tu. Semua. Mana yang ada cek? Chat. Kenapa? Ubat-ubat saja kan? Masa semua ubat-ubat je tu. Memang ubat ni dia ubat. Ubat je kan? Tapi expired tu. Memanglah supaya nak buang je. Takut ada benda lain. Barang lain. Elektronik apa. Ubat ke? Buang lah. Jangan. Ringan. Kenapa? Ni semua elok lagi ni. Barang GoPro saja tu. Dengan Insta. Ni balik tu. Wayar tu semua ni. Tak elok apa? Kamu lah ambil pakai. Beg tu pun elok lagi tu. Buang-buang beg je nanti. Ambil barang dalam. Kosong. Buang. Wah. Banyaknya. Dalam dah. Buka lah. Beg tu buang je. Apa? Tak ada dah. Kita tanya apa? Apa? Aikan nak pakai. Minyak skema aduh. Aduh. Skema. Minyak skema. Buang. Aduh. Skema. Minyak skema tu buang. Tunjuk. Kalau orang kenal. Minyak skema. Okey tu. Buang je. Ni tak payah.
Yang ni bagi kat Umi. Umi kata nak bagi orang. Alhamdulillah, dah selesai kami clearkan barang yang tak diperlukan. Sekarang tinggal nak cuci je sahaja. Bahagian dapur ni antara yang paling teruk keadaannya sebab selalu dimasuki air hujan. Pinggan, gelas dan semua kelengkapan yang masih elok kami cuci dan simpan di sini. Syukur kurangnya bila kami kembali bercuti nanti, semua sudah tersedia kat sini. Wah, baru terasa lapang bila satu bahagian dah berjaya kami kosongkan. Mesin jahit ni pada mulanya memang terlintas nak dibawa pulang. Tapi bila dipikirkan semula, kos untuk servis dan baiki pun bukan sedikit. Tambahan pula kami dah tak berniaga seperti dulu. Mungkin lebih baik beli yang portable untuk penggunaan akan datang. Jadi mesin ni kami tinggalkan di sini. Kalau ada yang berminat, boleh dimanfaatkan. Ini kuali-kuali. Kuali ni nak buang dah ni. Kenapa dia letak kat sini? Nah, timbun. Timbun kat luar ni nak buang. Hai. Dicuri makan es krim. Balik nanti minum santan. Jam dah pukul 3 dah ni. Badan penat, perut pun dah lapar. Okey, jomlah kita balik. Esok pagi kita sambung lagi misi ni. Yang penting nak mandi. Dari pagi tadi tak mandi lagi ni weh. Ni mandi. Makan nasi. Nasi apa? Kesian, seharian penat bekerja. Makan pun agak lewat hari ni. Namun, bila dapat menikmati nasi gulai daging Terengganu bersama keropok, terasa begitu nikmat, seolah-olah hilang segala penat lelah. Sementara tu, Ekal masih stay kat rumah lama, sambung cuci rumah dengan kawan-kawan dia. Hang ni memang tak erti penat ke, ha? Nak turun, nak keluar. Hai Kal, baru je sampai rumah. Dah siap-siap nak keluar balik. Balik tu pun mandi je. Lepas tu terus keluar dengan kawan-kawan. Makan pun tidak. Adik-adik pun dah sibuk nak ikut sekali. Ingat ya, jangan lupa solat tau. Jangan balik lewat sangat. Apa? Kuat. Oh, tiba lapar kau. Satu lagi. Mami. Tengah. Tak payah. Ni. Nak tu 20. Seronok betul korang ya. Enjoy lah puas-puas sementara ada kat Ganu ni. Esok dah nak balik dah. Yang seorang ni memang tak renggan dengan VR dia. Bella pula reka dengan Roblox. Mama macam biasa edit video. Papa pula keluar mendobi. Nasib baik ada backup modem ni. Kalau tak memang mati kutu kami kat rumah. Sambil edit Mama pasang Al-Quran. Teringat pula cerita kau yang pagi tadi. Haha, bau tahu takut. Okeylah, sampai sini saja untuk hari ini. Jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Ada babi dari depan ni. Babi.